Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak sembang pasal satu surah yang pendek je tapi impaknya sangat mendalam. Surah Al-Ikhlas. Ia sering digelar piagam tauhid, macam perlembagaan utama kepercayaan kita kepada Tuhan yang satu. Tapi kan, pernah tak terfikir, macam mana surah yang ada 4 ayat je ni boleh sama nilainya dengan 1/3 Al-Quran? Ini yang buat kita rasa kagum kan? Jom kita rungkai rahsia di sebaliknya bersama-sama. Okey, kita mulakan dengan pintu gerbang surah ni, iaitu ayat yang pertama. Inilah dia, asas kepada semua yang lain. Ayat ni berbunyi, Qul huwallahu ahad. Satu pengisytiharan yang sangat tegas dan padu. Tapi jangan salah faham, ia bukan sekadar cakap Tuhan tu satu. Oh tidak, maknanya jauh lagi dalam. Dan rahsianya terletak pada satu perkataan yang sangat spesifik. Perkataan tu ialah ahad. Okey, ahad ni bukan macam nombor satu yang biasa. Tak, ahad ni maksudnya satu yang mutlak, unik. Tak boleh dibahagi-bahagi, tak ada kongsi, tak boleh jadi 2 atau 3. Dia satu yang tunggal, total dan habis cerita kat situ. Nak nampak beza dia? Cuba fikir perkataan lain dalam bahasa Arab untuk satu, iaitu wahid. Wahid ni satu dalam siri nombor. Lepas wahid ada ithnain, 2, thalatha, 3. Tapi ahad tak ada sambungan. Dia satu-satunya. Tak ada yang kedua. Nampak tak betapa telitinya pemilihan perkataan dalam Al-Quran? Memang luar biasa. Jadi, ayat pertama ni, dia berfungsi macam penapis yang paling canggih untuk akidah kita. Dia tapis keluar semua kotoran syirik. Semua idea yang kata Tuhan ada banyak. Yang tinggal hanyalah kepercayaan yang jernih, pencipta itu hanya satu dan mutlak. Baik, lepas dah faham konsep ahad tu, ayat kedua datang untuk tambah lagi satu lapisan kefahaman yang sangat penting. Ia bukan setakat esa, tapi juga Allahus Samad. Allah ilah As-Samad. Apa pula maksud As-Samad ni? Bunyi pun dah hebat kan? Senang cerita, As-Samad ni bermaksud tempat tumpuan mutlak, seluruh alam semesta, dari sekecil zarah sampai sebesar galaksi, semuanya bergantung harap pada dia untuk terus wujud. Nak apa-apa, minta kat dia. Tapi dia tak perlukan sesiapa, tak perlukan apa-apa, langsung. Tapi tunggu dulu, ada lagi. As-Samad ni juga bermaksud dia yang maha sempurna dalam segala hal, tak ada cacat celah, tak lapar, tak dahaga, tak perlukan rehat. Dialah tempat kita tuju bila dah buntu, bila kita ada hajat. Sebab itulah bila kita faham konsep ni, memang logiklah kenapa hanya dia yang patut kita sembah. Betul tak? Okey, kita dah faham dia itu ahad dan as-samad. Sekarang, ayat ketiga datang untuk tutup satu lagi pintu salah faham yang besar dalam sejarah kepercayaan manusia. Lam yalid wa lam yulad. Ayat ni memang straight to the point. Tak ada kias-kias. Maksudnya, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Habis cerita. Segala idea yang kata Tuhan ada anak atau Tuhan tu anak seseorang, semuanya ditolak mentah-mentah. Mesej dia sangat jelas. Allah tak terikat dengan masa dan biologi macam kita. Dia tak ada tarikh lahir, tak ada sijil kematian. Dia yang awal, sebelum segalanya wujud. Dan dia juga yang akhir, bila segalanya dah tiada. Konsep anak beranak ni, itu untuk kita, para makhluk, bukan untuk dia, sang pencipta. Dan sekarang, kita sampai ke ayat penutup. Ayat yang macam cop moho untuk sahkan semua yang kita dah bincangkan tadi. Inilah dia, kemuncaknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ni datang dan simpulkan semuanya dengan begitu padat. Lepas kita faham, dia itu ahad, dia itu as-samad, dia tak beranak dan diperanakkan. Ayat ni cakap, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Apa maksud kufuan? Maksudnya setara, sebanding atau sama level. Jadi, ayat ni menafikan habis-habisan yang ada apa-apa pun di alam ini yang sama level dengan Allah. Tak kira dari segi zatnya, sifat-sifatnya atau apa saja perbuatannya. Jadi, kesimpulan akhirnya, kosong, tak ada, tiada, tak ada satu benda pun yang boleh kita buat perbandingan dengan Tuhan. Ini sangat penting sebab ia mengajar kita untuk berhenti cuba bayangkan Tuhan guna logik akal kita yang terhad ni. Dia di luar segala perbandingan. Baiklah, kita dah lalui ayat demi ayat. Sekarang, jom kita zoom out sikit dan tengok gambaran besar. Kenapa surah yang ringkas ni digelar Piagam Tauhid?
Secara ringkasnya, ada 3 benda besar yang kita boleh ambil. 1, ia macam booster untuk akidah kita bagi padu balik. 2, ia adalah kad pengenalan Tuhan kita. Inilah dia pencipta yang kita sembah. Dan 3, ia bagi kita potret kesempurnaan Tuhan yang lengkap dan menyeluruh. Jadi, kenapa semua ni penting sangat? Sebab surah ini macam garisan pemisah yang terang benderang. Sebelah sini, tauhid yang tulen. Sebelah sana, apa-apa saja kepercayaan yang ada campur aduk. Surah Al-Ikhlas ni, dia tarik kita ke sebelah yang betul, dia bersihkan dan kuatkan badik pegangan kita. Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Bila kita dah betul-betul faham konsep keesaan, kesempurnaan dan keunikan Tuhan dalam surah ni, macam mana ia boleh ubah cara kita pandang dunia dan cara kita hidup setiap hari? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.